Samantha, Emma, Jane, cuma Tina adalah pasukan yang sebenar. Mereka saling membantu walaupun dalam pembersihan. Bilik itu mula kelihatan lebih baik tanpa sampah yang tidak perlu, perabot yang rosak, dan makhluk hidup. Tayo sensor kunir. Oh, doi dan kasfiri terusan folek ini usul bilik masa depan kita. Menwer bahan binaan dan alat. Membelinya. Oh, Hamidish ni kurier ya. Hello, bawa kotak itu ke sini. Baiklah. Ya, terima kasih banyak. Joe, selamat tinggal. Gada guys, work to lihat mesin istwa. Wah, putar screw sahal gawa dah. Seorang guys kira balik terbaik untuk diri mereka. Sorry banyak kau senolis ada bikin derway stagger mi kuriyat. Hibat. Ya, this Divi birthday server is series. Potter dan Sif. And you had a frologitator, you do a breaks and kemudian sambungkan berser. Guys habis, gadis. Hingga strange shirt kita server orang server browser fikir yang dar. Si Zadie suka berdiat hasil akhirnya. Jadi Wasman, sudah siap? Belum. Wah, apa seterusnya? Dan kemudian mengecat dinding. Setiap orang memilih warna yang paling disukainya. Dan itu seterusnya bisa diperang dan coba border bilik semua warna. Supaya yang coba dan cantik. That's why tapi bilik merah jambu air adalah yang terbaik. Bagaimana pendapat Anda? Mulai cepat stiker karya Sedaran mencari inspirasi untuk tingginya bilik dengan shot yang indah. Rangkaian bintang ini pasti sesuai. Oh, sangat cantik. Apa lagi yang ada dalam kotak saya? Betapa cantiknya anak itik. Ini anak itik saya, ini itik kakak dan itik mama. Oh ya, sangat lembut. Saya terus rasa nak menyanyi. Bagaimana Anda suka persembahan saya? Apa? Apa? Have a secret storyboard so frames are cute. Oh, parang yung takuan di sana. Oh, hibat. Parang yung kayo kaniyas bilik ni. Betul tuh. Kita akan mengetahuinya sekarang. Puppet biru akan jadi hebat. Letakkan bunga puppet di dinding. Biji kecil, lampu comel, dan kering, si slime sempurna Humates kuaca hebat sekali. Oh, dan ada beberapa bola di sini. Hebat, Hebat. Balon biru untuk memenuhi bilik saya. Saya. Wah, cuaca kolam di sana. I free filming here at bilik saya. Dan apa yang sequire di sini? Kalungan bulu. Ia sesuai dengan saya. Betapa cantiknya ia berkelip. Wah, ini permaidani merah jambu yang sempurna. Flamingo merah jambu ini adalah lebihan dari perjalanan ke laut. Lihat yang ini. Hire Philip Cowboys there. Cute, yang sabtai. Wah, betul mainan mewah, cakap akan pernah berlebihan. Saya sudah dapat. Apa? Kamu semua sudah menghias bilik kamu? Serius? Arik presyo number 30. Sekarang, pinapkalatayan rumput hijau, letakkan kerusi hijau, dan nama mainan lembut. Hei, belum ada yang siap lagi. Wah, sekarang lebih baik. Bilik-bilik kamu menjadi lebih menarik. Kita teruskan. Saya bawa burung kakak tua kecil saya bernama Rio bersama saya. Dia suka buih sabun. Kamu suka, kan? Nah, saya pada haiwan peliharaan yaitu seekor guinea pig kecil. Namanya Rebecca. Dia sangat comel, guinea pig paling bergaya di dunia. Mari kita mandikan kamu. Ayo, sana comel. Where dia mah? You benar dia berjutaan. Ampak your haiwan PR well stalking sirang. Abi maksud, Ma. Pete sangat comel dan saya berjalan dengannya dengan tali dan dia memakai topi yang hebat. Tidak. Ayo. Dia comel. Dia langsung tidak menakutkan. Lihat itu. Dia kelihatan kurang menakutkan dengan topi itu. Malah sangat comel. Kita teruskan. Oh, sayang datang. Tina ada sensiti until. Oh, the pink hunter McDonald's. Tell her bawa ang cheese yang berdawai gawik sin cerpuak dan bersmarna crazy dengan semua orang.
Tiada yang istimewa. Adakah mereka membeli pai apel? Tetapi saya mahukan yang ceri. Samantha, ini untuk kamu. Dan ini burger kegemaran saya sekarang. Mari kita lihat. Oh, salah lagi. Ia sesuai dengan saya dengan sempurna. Tetapi saya juga lapar. Apa lagi? Cheeseburger? Adakah ini benar-benar untuk Emma? Bagaimana dengan saya? Sos, si Roger, and your tiran bawang putih. Tina, kung risau, tapi kamu telah membersih semua gadis. Mereka pasti gembira dan tidak lapar. Terima kasih. Selamat menjamu selera, gadis-gadis. Nikmati sos itu, Tina. Apa? Pengecas saya rosa. Dan apa yang patut saya buat sekarang? Betul, saya ada PlayStation. Oh, cantik. Yang hijau. Jom main sekarang. Ayu, Tina, adakah kamu akan ikut dengan saya? Sudah tentu. Apa yang patut saya lakukan? Jom, gadis-gadis. Oh, bolehkah saya ikut dengan kamu? Hey, Jane. Apa? Lihat mereka bermain. Oh, itu hebat. Hai. Boleh tak kami bermain dengan kamu? Allah. Betul. Sebenarnya, saya ada cermin mata reality maya. Jane, jom pergi ke planet lain. Apa? Bagaimana pendapat Anda tentang ide itu? Bagus. Wah, jom main sekejap lagi. Baiklah. Yihau. Itu sangat hebat. Apa yang mereka lakukan? Adakah ini reality maya? Wah, Samantha, lihat itu. Emma, kamu bermain dan menyanyi dengan sangat indah. Sangat hebat. Wah, Bunyi yang menarik. Saya akan tunjukkan sekarang pembesar suara dan bola disco. Dan sekarang kita boleh berpesta. Jom. kenapa bising sangat? Wah. Oh, kamu buat semua gadis terkejut. Gadis-gadis, cepat turun ke Samantha. Dia ada parti di bilik. Selamat berseronok. Saya tahu bagaimana nak buktikan kepada semua orang bahawa muzik saya lebih hebat daripada lagu bodoh Samantha. Sekarang kita akan pasang semuanya dengan kuat dan mainkan muzik rock keras. Wah, Emma memang seorang rocker sejati. Gitar dia bunyi sangat hebat. Semua orang lari kepadanya. Yeay, semua orang menari. Bagaimana dengan parti saya? Baiklah. Sekarang kita akan sediakan kek paling sedap di dunia. Mari tambah warna hijau kegemaran saya. Krim yang lazat. Dan satu lapisan kek lagi. Lihat. Sekarang sedikit lagi pewarna. Oh, sudah habis? Anda perlu mendapatkan yang baru. Oh, saya tahu. Apa yang Samantha lakukan di sana? Wah, kek itu. Saya mahu buat bahagian saya juga. Sekarang kita akan warnakan tali itu merah jambu. Sempurna. Hebat! Lihat warna ini. Tambah sedikit krim di atas. Sempurna. Saya sudah dapat. Apa? Mereka sedang membuat kek. Saya juga mahu buat sesuatu sendiri. Sekarang kita akan ada kek biru dengan bantuan pewarna dan krim yang sedap. Baiklah. Hebat. Nampak lebih baik daripada sebelumnya. Emma, adakah kamu mahu menyelesaikan kek itu? Sudah tentu. Apa yang tinggal di situ? Sedikit pewarna kuning untuk saya. Bagus. Sekarang ice cream. Mari rasakan. Hanya, jangan beritahu sesiapa. Hai Jane, saya bawa pewarna hijau baru. Apa? Kamu siapkan kek tanpa saya? Tapi apa yang ada di dalam? Oh, ia cantik. Ya, gadis-gadis itu memutuskan untuk bergurau dengan kamu dan semua orang membuat kek dengan gaya mereka sendiri. Ia kelihatan cerah dan menyelerakan. Serius? Tapper ikan na menyebarkan. Besabi minum teh? Hebat. Susuran kuda singgah kacauan. Mari minum teh bersama kek ceria kita. Itu sangat hebat. Baiklah, Puan Chefs. Sudah tiba masanya untuk kita mulakan cabaran kita. Saya mahu anda hidangkan burger yang lazat kepada saya dalam pusingan pertama. Hey! Madurai, Ursera er burger på en microphone den handang massimirs and i försin i Vermangangroy.
Germanas fingers searching ay bilo because para sound. And fostering chef siguro ikayajawar sa bersing perut sendiri. Ini sesuai dengan sangat cepat, tapi kemudian burger akan menjadi lebih sedap. By choose has sauce hindi ka berlagak murah. Siya ay milik tuat, ikay kamaktal laga bitu syukur roti ka menjadi hitam sebentar lagi. Emma, di sana. Tiada apa-apa di sana. Kenapa awak mengganggu saya? Berhenti. Apa ini? Kenapa roti saya jadi gelap sangat? Ya, sangat mirip dengan dawat sotong. Baiklah, ini adalah idea yang cemerlang. Roti hitam nampak lebih hebat. Sudah tiba masanya untuk memasukkan roti masa depan ke dalam ketumbar supaya ia dibakar. Dan siren terus saya berian serial itchen per ratsem down burger at lepeti yang lazat. Enik siya berkeju. Apa yang lebih hebat? Burger Vasen Laut sudah belit lebih hebat. Insio citi hidaran di restoran mahal terbaik. Pernahkah Anda melihat patty yang dibuat daripada udang dan batang ketam? Saya akan memasaknya sekarang. Meletakkannya pada 10 begitu sahaja. Bursary Conings Ropener. Warren's Local of Bean Sweet Burger Classic. Creation they have roll hard six plate. In the Horians Uranus Nair. Blow with the Baffaria Resmanulary. Burger Anda akan pudar selepas saya masak punya saya. Punya saya akan ada sos yang sangat luar biasa dengan avocado, just lemon, dan perasa. Semua ini hanya perlu dikisar dengan teliti dalam pengisar. Dan kemudian saya boleh menyusun karya agung saya. Hebat! Our serious. Samantha, Tracy Gertrude, she got it 13th Jane, Lopez. Saya tak tahu nak mula dari mana. Mungkin dengan yang ini. Oh, saya suka burger klasik ini. Oh, ia sangat lazat. Masa untuk beralih ke burger hitam yang trendy. Ada sarung tangan khas untuknya. Mari kita lihat betapa lazatnya ia. Ya, menjijikkan. Saya tak tahan makanan laut dan avocado. Saya lebih suka burger Samantha. Ya, currency saya lebih sedap. Yang kita akan masak dalam pusingan kedua, saya mahu steak berjus dan lazat. Mudah. Anda semua sudah sos mais bikin treats and stick wine and baiklah sekurang masanya untuk mula. Kenapa saya buat sos mentega? Ayamnya serentak cover persebat seperti itu. Steak yang baik adalah steak yang dimasak oleh profesional. Itu sahaja. Tidak, memasak dalam kuali adalah membosankan. Grill buatan sendiri adalah perkara yang berbeza sama sekali. Oh, naming sure. Malah dengan chili pasir, you berberdi masting yang sangat sedap. Malah api pun boleh digunakan. Hebat, tetapi stik panggang akan lebih berjus dan lebih sedap. Itu jelas. Dan tidak. Baiklah, sudah tiba masanya untuk bahan rahasia. So, stik sebenar dibuat berasaskan madu, mustard, dan jus lemon. Consider saucing by preparator degrang. Ambassador Jane Erythrol. Hebat na daspir kwasos, sauce mantega, perobsir, korab ay serum, and wibiris tomato and batang thyme. Jane na salsiri sa na auto salad surpaste. Austin, saya akan mulakan dengan steak yang dimasak oleh Emma. Mari kita lihat betapa sedapnya. Baunya menakjubkan. Ia sangat sedap. Jadi saya boleh cuba steak awak dengan sos. Sedap. Emma, awak buat dengan baik. Ia benar-benar sangat sedap. Sekarang masa untuk menilai steak Samantha. Baunya tidak kurang hebat. Wah, ia memang ilahi. Yang terbaik yang pernah saya rasa. Samantha, Anda menang lagi.
Bira, sering version dari Saris Paru Ainger alaiwani sistau tikulen, improvisation di alu-alukan. Mudah. Anda research banyak gulungan yang telah saya buat? Banyak. Dan saya tahu pasti bahawa ia berbaloi untuk bermula dengan memasak nasi. Apa? Setuju. Dan kemudian akan ada timun yang akan saya potong menjadi hirisan panjang. Hasir Strauss, Sira. Ifu irikin berizafero di munswashu wasizo marriage katulat rin kong obrawin sa nasi kurut sir cheaper mange. Dia langsung tidak perasan apa-apa. Di mana nasi saya? Samantha, adakah anda nampak? Saya sibuk dengan ikan sepanjang masa ini. Oh, baiklah. Kena cari. Saya ada idea yang sangat hebat. Kenapa tidak saya buat gulungan dalam gaya Rusia? Untuk ini, saya perlu menguli adunan pancake. Saya rasa Jane akan suka eksperimen saya. Begitu sahaja. Campuran sudah siap dan kami tuangkan ke atas kuali. Oh, ya, hebat. Mengenai pancake, Anda dapat gulungan yang pelik di sini. Saya akan lakukan semuanya dengan jelas mengikut resipi. Perkara utama adalah jangan lupa kepingan nori, malah ada tikar gulung khas. Dengan wanto sinisiwa tiga berkin rupa yang sesuai gulung. Dan Jordan Anda boleh tambah sedikit ikan. Hai. Baiklah, gulungan lazat saya sudah siap. Tinggal tambah sedikit wasabi dan halia jeruk. Hebat. Tetapi gulungan saya akan lebih asli. Ia akan menjadi gulungan dengan pisang dan jam. Siapa yang akan menolak hidangan seperti itu? Tiada siapa. Semua orang suka manisan. Saburi Timur ni Sherwichin Syrup Strawberry Kerengi. Mari kita lihat gulungan siapa yang Jane akan hargai lebih. Ngomong-ngomong, sudah tiba masanya untuk mengetahuinya. Saya tak tahu di mana nak mula. Mungkin biar gulungan klasik dari Samantha jadi yang pertama. Tidak buruk, tapi ada yang kurang. Saya pernah makan yang lebih baik. Mari lihat apa yang Emma sediakan. Saya tak pernah lihat gulungan manis sebelum ini. Ia sangat sedap. Tahniah Emma. Akhirnya. Berapa lama saya menunggu kejayaan ini?